Apabila seseorang melepaskan beban emosi dengan memaafkan, bukan kerana orang itu layak dimaafkan, tapi kerana diri sendiri layak untuk tenang. Apabila kita menggenggam luka terlalu lama, tangan kita takkan mampu menggenggam bahagia. Dendam itu seperti kita bawa beg yang penuh dengan batu. Kita tak buang, tapi setiap batu itu kita labelkan sebagai dosa dia pada aku. Maksudnya, satu batu tu kan, kita tulis dosa orang kat kita. Kita letak dalam beg kita. So, berapa orang yang buat salah kat kita, dan setiap orang tu berapa salah dia buat kat kita, kita tulis kat satu batu, kita letak dalam beg. So, semakin hari kita akan penat. Kita sakit bahu, kita sakit jiwa. Dan apabila kita mula letak satu demi satu, kita sedar, tanggung batu ini bukan bagi kekuatan, tapi membuatkan kita semakin lambat melangkah. Ramai orang tak mahu memaafkan kerana mereka takut itu bermakna melupakan. Tapi memaafkan bukan menafikan kesakitan, ia adalah memilih untuk tidak membiarkan luka itu jadi penjaga yang kita sendiri kunci dari dalam. Apabila kita memaafkan, kita buka pintu itu dan kita keluar semula ke dunia yang lebih lapang. Tapi untuk ajak kita untuk melihat lebih jauh bahawa kita semua pendosa dan kita sangat perlukan belas kasihan dan pengampunan dosa Allah kepada kita. Tengok jauh sikit dan kita akan jadi lapang. Oh, rupanya Allah nak maafkan aku dengan cara aku memaafkan dia. Positif psikologi tekankan tentang konsep forgiveness as freedom. Orang yang memaafkan secara konsisten didapati lebih rendah tahap tekanan darah, lebih stabil emosi dan lebih tinggi kemampuan pulih daripada tekanan psikologi. Ini kerana mereka tidak hidup dalam loop dendam yang berulang-ulang dalam kepala. Macam ni tuan-tuan. Orang yang buat salah kat kita tu, orang yang fitnah kita tu, dia mungkin fitnah sekali. Tapi kenapa kita sakit berkali-kali? Sebab kita yang buatkan loop itu berterusan dalam kepala kita. Dia mungkin khianat kita 2 kali. Tapi kenapa sampai 10 tahun berkali-kali dia sakit? Sebab kita sendiri yang memilih untuk putaran, loop tu. Sentiasa berpusing, berputar dalam kepala kita. Kita yang pilih. Kalau dia tak minta maaf, kita boleh pilih ke maafkan juga. So kalau, takkan kita nak cakap macam ni, aku takkan bahagia selagi dia tak maafkan aku. Habis kalau dia tak datang minta maaf, kan? Kalau dia yang memang tak datang, dia tak mengaku pun salah dia, adakah kita sanggup nak tangguhkan rasa bahagia kita? Jadi kalau dia tak datang minta maaf ke, dia tak datang untuk mengaku salah dia ke, itu bukan masalah kita. Sebab sekarang ni aku nak belajar macam mana hidup aku nak bahagia. Aku nak hidup lapang, aku ada banyak lagi amanah, tanggungjawab, komitmen dan juga prioriti dalam hidup aku. Daripada aku melayan dan fikir pasal kau. Kita ada banyak lagi benda lebih penting untuk kita buat.